Betul ke orang lelaki kalau dia berpoligami, dia akan sayang isteri muda dia lebih daripada isteri yang lebih tua? Nak tahu jawapan dia? Jom kita tengok video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ramai juga kawan-kawan yang tanya ataupun yang mengatakanlah bahawa orang lelaki ni biasanya kalau dia dah kahwin lebih daripada satu ataupun dia berpoligami, maka dia akan lebih sayang isteri yang lebih muda. So, ada yang tanya pada saya, betul ke tak? Okey, dia jawapannya yes and no. Betul dan tidak betul. Sebab apa? Sebab dia tertakluk kepada individu. Okey, ada orang yang memang kecenderungannya akan lebih kepada isteri yang muda. Okey, ada orang yang macam tu. Tapi for me, untuk saya tak. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab bagi saya setiap isteri tu dia ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Dengan syarat semua isteri adalah isteri yang taat dan patuh dan tidak membuat masalah kepada suami dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada saya semua isteri-isteri yang baik-baik belaka, yang taat-taat belaka, yang tak pernah mengangkat suara dengan saya. Alhamdulillah. Ini satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Jadi tidak ada sebab untuk saya bezakan di antara mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, isteri-isteri saya ni alhamdulillah dia ada masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okey. Kalau saya balik kepada isteri yang pertama, isteri pertama sekarang alhamdulillah anak 10 tu semua dah besar-besar. Yang paling kecil pun, yang bongsu pun dah berumur 20 tahun. Okey. So bila saya balik, saya berada dalam suasana yang sangat tenang. Tak ada maknanya yang tak ada siapa yang nak kacau. Okey. Saya dan isteri saya dan kebanyakan anak-anak dah pergi keluar, maknanya belajar dan sebagainya. Okey. Jadi dia ada ketenangan tersendiri. Baik, bila saya pergi kepada isteri yang kedua, isteri kedua ni anak masih lagi kecil-kecil. Ada yang umur yang paling kecil 4 tahun. Yang besar sikit umur 10 tahun. Yang besar lagi yang umur 12 tahun. Yang lain besar-besar lah, sekolah menengah semua. So dia ada suasana yang berbeza. Balik je pun riuh kan. Balik kecoh semua kan. Balik habis. Assalamualaikum. Jadi dia keseronokan. Dia ada kat situ. Dia berbeza daripada keseronokan daripada berada daripada isteri yang pertama. Tapi seronok. Yang pertama seronok, yang kedua seronok. Bila saya pergi pula ke Brunei contohnya, kepada isteri saya yang ketiga, maka dia suasana totally different. Sebab isteri saya di Brunei belum ada anak. Okay? So bila saya balik ke Brunei contohnya, saya rasa macam saya baru kahwin. Okay, baru macam rasa macam honeymoon. So suasana kegembiraan dia berbeza-beza antara isteri dan isteri. Tapi adakah saya membezakan? Tidak. Adakah saya rasa berbeza, kegembiraan itu berbeza antara isteri pertama, kedua, ketiga? Jawapannya tidak. Sebab setiap isteri membawa kegembiraan yang tersendiri buat saya. Alhamdulillah, syukur ya Allah.